Hari ni ada sebiji Y16. Dia start tak hidup. Dia cakap tengah bawa mati. Itu start terus tak hidup. Dah check api, minyak semua ada. Tapi kompres susah nak check. Macam mana nak check kompres dia? Macam motor ni, dia tak ada kick starter tau. So kita susah nak check kompres dia. Sebab pakai starter, okey. Kita bukan boleh sedar pun ada apa? Boleh tahu pun ada kompres lembut ke keras kan, sebab pakai starter kan. So nak check dia, buka plug kan. Plug ni bahaya, kena jauhkan, kena tangan. Buka plug, nampak lubang plug ni. Lubang plug ni kita tutup pakai jari kuat. Tutup pakai jari macam tu. Lepas tu kita start. Tengok, dia tak ada tembak. Dia tak ada apa ni, pressure tembak tau. Macam ni kita tak, dia selalu ada bunyi tembak tau. Pap 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 bunyi tau. Yang ni tak ada. Maknanya nampak, memang tak ada. Dia patut ada macam tu. Macam tu. Tapi yang ni tekan kuat tak ada. Maknanya bila tekan kuat tak ada, kompres dia ada masalah. Mungkin buai bocor ataupun blok pada makan, buai bengkok ke apa, memang macam tu. Okey, dah siap buka. Nampak kan apa yang problem. Ini dia. Dia dah sompek. Okey, dah buka valve. Nampak? Dia dah sompek. Nampak. Dah makan. Satu buai makan. Tapi tapak atas dia ni makan. Ni kan. Tapak dia ni. Atas. Dia ada dua sebab ni. Atas dia makan. Minyak tak cukup naik dan spring valve keras sangat. Kalau minyak tak cukup naik, dia makan juga. Tapi kering. Dia kurang minyak. Tapi yang ni basah. Minyak cukup. Maknanya yang ni spring valve dia keras. Dia pakai spring valve resin dia keras. Dia tu pakai high cam. So tekanan rocker arm tu tolak kuat tu. Bila dia tolak kuat, memang ni melekuk lah. Tenggelam. Jadi kembang kan. Tu ni standard spring valve. Dengan cam ni dia pakai resin ni keras. Tapi macam tak berbaloi dah. Kan? Untuk sedap dia tak ada lah. Sedap mana pun kalau spring valve ni keras. Dia lain lah kalau spek kita besar. Kalau spek kita besar memang kena keraskan spring valve sikit. Yang tu pun ikut pada spek. So kalau daripada motor standard ni, kita pakai spring valve standard, spring valve resin keras, tak berbaloi. Ketahanan dia jadi kurang, tapi motor bukan dia laju mana. Kan?